Kat belakang saya ni adalah tasik air tawar paling dalam dan paling besar di dunia, iaitu Tasik Baikal. Lebih 20% air tawar di seluruh dunia ini tersimpan di dalam satu tasik ini saja. Memang sangat luar biasa. Kalau kita ikut kereta api Trans-Siberia, tasik ini akan muncul di sepanjang laluan kereta api. Dari jauh nampak seakan-akan laut, tapi sebenarnya ianya adalah air tawar yang jernih sejernih-jernihnya. Musim sejuk, seluruh permukaan ni akan jadi ais kristal beku tebal sehingga kereta pun boleh lalu di atas tasik ni. Bayangkan kalau kita bawa kereta di atas permukaan ini, bawah tu ada 1.6 km. Dekat tepi tasik ni akan ada satu pasar kecil, yang mana satu benda yang wajib anda cuba adalah ikan omul. Ikan ni hanya hidup dekat Tasik Baikal ni saja, memang tak jumpa kat tempat lain. Musim panas pula, Tasik Baikal ni akan bertukar jadi air yang biru. Kat sini kita boleh naik cruise, lebih kurang dalam 45 minit kita akan pusing dekat tasik ni, dan kita akan tengok pemandangan yang sangat-sangat cantik. Jadi kalau anda join trip Trans-Siberia, Tasik Baikal ni antara tempat yang wajib kita singgah.